Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham bin Mohtar daripada kelas B8, nombor IC 060314080117 dan nombor angka giliran 20252424402007. Untuk kod kursus PIMK 3253 yang subjek ni adalah pengajian hadis dan lecturer saya adalah Ustaz Abdullah bin Bakar. Pada hari ini saya akan membentangkan mengenai kajian salah faham hadis dan kepentingan menjaga kesahihannya. Okey, jadi seterusnya kita akan masuk kepada pengenalan hadis. Jadi pertama sekali kita kena tahu apa itu hadis. Jadi dekat sini ditulis yang segala perkataan, perbuatan, pengakuan dan sifat Nabi Muhammad SAW. Jadi apa benda contoh-contohnya? Contohnya macam perkataan itu qauli, iaitu apa benda yang diucapkan oleh baginda. Dan seterusnya adalah perbuatan, iaitu fi'li, tindakan yang dilakukan oleh baginda pada zaman tersebut. Dan seterusnya pengakuan, iaitu takriri, iaitu seperti persetujuan baginda terhadap sesuatu perbuatan sahabat. Dan seterusnya antara perkara yang lain adalah seperti sifat, iaitu khilqi dan khuluqi, iaitu sifat fizikal dan akhlak baginda sendiri yang dicontohi oleh sahabat-sahabat. Jadi dalam disiplin ilmu hadis ni dia menjadi sumber yang utama untuk memahami ajaran Islam secara praktikal kerana Al-Quran banyak menyatakan prinsip umum, manakala hadis menjelaskan ia secara terperinci. Sebagai contohnya, Al-Quran dia memerintahkan solat. Jadi hadis ni Nabi Muhammad dia melakukan secara qauli, dia ajar bagaimana cara untuk solat. Contohnya juga macam Al-Quran mewajibkan zakat. Tetapi hadis juga ada menerangkan kadar dan syarat untuk kedudukan hadis dan syarat. Jadi kedudukan hadis dalam Islam ni seperti yang kita tahu, dia adalah sumber hukum kedua selepas Al-Quran. Jadi kita kena jaga elok hadis ni sebab kita ada satu dalil yang mengatakan bahawa maka kamu tidak akan tersesat jika kamu berpegang kepada kedua-duanya, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi dekat sini ditunjuk yang mari kita kenal sikit tentang apa itu hadis ni daripada maksud sanad. Jadi sanad ialah rantaian perawi. Jadi sanad ialah rangkaian individu yang meriwayatkan hadis bermula daripada perawi terakhir sehingga sampai ke Nabi Muhammad. Jadi contohnya macam daripada Imam Ahmad ke Malik, Nafi, An Ibnu Umar dan An Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi macam tu. Jadi dia tak boleh terputus sebab dia kena bersambung. Jadi dekat situ juga kita dapat tahulah kalau sanad dia bersambung, maka hadis itu adalah hadis yang sahih. Seterusnya kita kenal pula tentang matan. Matan ni adalah isi kandungan hadis. Matan ni ialah teks atau isi kandungan hadis yang mengandungi mesej sebenar daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi contohnya hadis yang bermaksud sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niat. Innama a'malu binniyat. Jadi matan akan dinilai dari sudut keselarasan dengan Al-Quran, tidak bercanggah dengan akal sihat, tidak bertentangan dengan hadis sahih yang lain. Jadi itu sahaja pengenalan tentang hadis. Okey, jadi seterusnya kita akan mengenali beberapa jenis-jenis hadis. Jadi kita ada hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif dan hadis maudhu'. Sebenarnya ada banyak lagi jenis hadis, tapi kat sini kita akan listkan beberapa yang semua orang wajib tahu. Jadi macam mana hadis sahih ni? Hadis sahih ni rantaian perawi dia kuat dan dipercayai, boleh dijadikan hujah. Dia kena memenuhi 5 syarat, iaitu tiada illah, tiada syaz, dobit, sanad dan sebagainya. Jadi hadis sahih ni boleh diamalkan dan boleh dijadikan hujah, manakala hadis hasan ni dia bawah sikit daripada hadis sahih. Dan hadis hasan ni pun dia ada yang kuat dan yang lemah. Kalau yang kuat tu dia hampir masuk hadis sahih, dan kalau yang lemah sikit dia hampir masuk ke hadis dhaif. Cuma seterusnya kita akan masuk kepada hadis dhaif, iaitu dia lemah daripada segi sanad, tidak boleh digunakan untuk hukum utama. Dan seterusnya iaitu hadis maudhu' sendiri, iaitu hadis palsu yang direka dan disandarkan kepada Rasulullah secara palsu untuk dimanfaatkan orang-orang pada zaman tersebut.
Kerana apa? Sebab waktu zaman itu ramai orang percaya bahawa apa yang disebut oleh Rasulullah ataupun dikenali sebagai hadis ni akan dipegang oleh orang ramai. Jadi dekat situ orang akan ambil kesempatan untuk membuat hadis yang palsu. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada salah faham hadis yang berlaku dalam masyarakat. Jadi dekat sini antaranya yang pertama adalah masyarakat ni dia anggap semua hadis adalah sahih. Jadi isu ini berpunca daripada kekurangan pemahaman masyarakat terhadap disiplin ilmu mustalah hadis. Dalam ilmu ini, hadis disklasifikasikan kepada beberapa kategori seperti sahih, hasan, dhaif dan maudhu' seperti yang saya telah terangkan tadi. Jadi ramai dalam kalangan masyarakat beranggapan bahawa semua hadis yang mereka dengar, terutamanya yang disampaikan oleh ustaz dalam ceramah atau media sosial adalah sahih. Jadi bila mereka buka TikTok, mereka buka Facebook dan sebagainya, bila ada je orang yang type, mereka anggap perkara itu sebenar dan benar. Jadi mereka menerima perkara tersebut tanpa memeriksa dahulu. Jadi kat situlah ada berlaku keburukan dia. Tapi hakikatnya, para ulama seperti Ibnu As-Salah dalam karya beliau Muqaddimah fi Ulum Al-Hadis menegaskan bahawa kesahihan hadis perlu dinilai melalui yang pertama adalah kesinambungan sanad, kedua adalah keadilan perawi, ketiga adalah ketepatan hafalan, keempat iaitu ketiadaan syadz dan illah. Okey, jadi kesilapan ini boleh membawa kepada pengamalan ajaran yang tidak benar dalam agama. Contohnya, hadis maudhu' iaitu hadis palsu boleh mencipta amalan bid'ah atau kepercayaan yang tidak bersumberkan Islam yang sahih. Jadi, mesti ramai orang tanya kenapa hadis palsu ini diwujudkan. Seperti apa yang saya cakap tadi, senang cerita mereka ni nak ambil kesempatan terhadap hadis palsu supaya dapat memanipulasi orang-orang masyarakat. Jadi antaranya apa? Antaranya macam minum air kaki guru, minum air kaki mak bapak, benda-benda yang karut seperti itu. Jadi implikasinya ialah perkara tersebut akan menjejaskan kesucian sunnah. Dan seterusnya, dia juga akan mencampur adukkan antara kebenaran dan kepalsuan. Jadi bila teraduknya kebenaran dan kepalsuan, maka orang ramai tidak dapat membezakan perkara yang baik dan buruk. Seperti yang kita tahu, kalau dia dapat, mesti dia akan share balik kan dekat status WhatsApp, dia upload balik. Jadi dekat situlah punca dia. Jadi seterusnya, menghasilkan amalan agama yang tidak sah. Seperti yang kita tahu, kalau memang dah hadis palsu, memang tidak datang daripada Al-Quran, tidak datang daripada hadis, maka perkara tersebut adalah palsu dan orang yang melakukannya dianggap, kalau mereka ni tahu tetapi mereka tak pernah cakna, maka syirik lah. Tapi kalau dia betul-betul tak tahu, mungkin boleh dimaafkan, boleh ubah benda tu. Cuma takut benda tu akan merebak lah ke orang ramai. Jadi seterusnya ada juga tentang menyebarkan hadis palsu di media sosial. Jadi fenomena ini semakin ketara dengan perkembangan platform seperti WhatsApp dan TikTok serta Facebook. Jadi hadis disebarkan dalam bentuk poster, video pendek atau mesej berantai tanpa disemak kesahihannya. Sebab kita manusia, kita nak buat kebaikan. Walau bagaimanapun kita kena berfikir dahulu dan ambil inisiatif lain supaya dapat mengelakkan daripada penyebaran maklumat palsu. Kadang-kadang niat kita dah bagus. Walau bagaimanapun, kita perlu cakna dan mengelakkan daripada kita menyebarkan hadis palsu kepada orang ramai bagi mengelakkan kemusykilan dan pergaduhan. Jadi, dalam sebuah hadis sahih Nabi Muhammad SAW, iaitu sesiapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah dia mengambil tempatnya di neraka, iaitu riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ni yang menunjukkan bahawa penyebaran hadis tanpa semakan boleh termasuk dalam kategori berdusta atas nama Nabi jika maklumat tersebut tidak sahih. Menurut kajian oleh sarjana kontemporari seperti Jonathan A.C. Brown, era digital ni dia mempercepatkan penyebaran maklumat agama tanpa autoriti, menyebabkan demokratisasi ilmu yang tidak terkawal. Sebab apa? Yang kita tahu, sebab penggunaan elektronik digital ni dia tak ada sempadan, tiada halangan. Kita boleh capai segala maklumat yang kita nak. Dan itulah antaranya keburukan dia. Pada masa yang sama, dia ada keburukan dan kebaikan bergantung bagaimana seseorang itu menggunakan teknologi tersebut. Jadi perkara ini akan menyebabkan orang ramai menyebarkan maklumat tanpa diselidiki, dan orang lain yang tidak tahu apa-apa juga dia akan menerima benda tu dan terus penyebaran tu terus berlaku. Jika perkara tersebut positif, maka ia adalah baik.
Walau bagaimanapun, jika ia negatif, maka ia hanya akan memberi kesan yang buruk. Jadi kesannya apa? Penyebaran hadis palsu secara meluas akan menyebabkan kekeliruan masyarakat awam. Seterusnya akan hilangnya autoriti ulama dalam menentukan kesahihan. Jadi, itu sahaja untuk yang pertama. Yang kedua ni, itu anggap semua hadis adalah sahih dan menyebarkan hadis palsu di media sosial. Selain itu, terdapat juga bergantung kepada media sosial tanpa rujukan. Jadi dekat sini yang setelah saya beritahu sebentar tadi, semua kesan-kesan antara salah faham hadis dalam masyarakat ni semua disering berkait. Sebab apa? Sebab kita berada di era yang di mana AI dan teknologi semakin memaju. Jadi dekat situ berlakunya lah isu-isu seperti ini. Berbanding dengan zaman sahabat dulu, mereka perlu melakukan hijrah supaya dapat maklumat tersebut. Berbanding zaman sekarang, kita boleh share tekan jari, hanya menggunakan tangan kita, jari, dan kita dapat sebarkan pelbagai maklumat kepada orang ramai. Jadi seterusnya saya masuk kepada yang bergantung kepada media sosial. Jadi, bergantung kepada media sosial ni, media sosial ni telah menjadi sumber utama rujukan agama bagi sebahagian masyarakat, menggantikan peranan kitab dan guru berautoriti. Platform seperti YouTube dan Instagram sering menjadi tempat masyarakat mendapatkan ilmu segera. Perkara ini sangatlah bagus, walau bagaimanapun seperti apa yang saya telah cakap tadi, ia bergantung pada kita. Bagus untuk orang yang menyebarkan maklumat, ajar orang baca Al-Quran, ajar hadis, ajar cara akidah, fiqh, cara solat, puasa dan sebagainya. Walau bagaimanapun, kita sebagai pengguna media sosial, kalau kita dalam yang ada undang-undang yang mengatakan kita perlu awas dan bersifat berautoriti supaya menyelidiki maklumat yang kita terima tu sebelum kita menyebarkan dan mengamalkannya. Jadi masalahnya kat sini adalah tidak semua kandungan yang disampaikan mempunyai asas ilmiah. Ada individu yang tidak mempunyai latar belakang dalam pengajian Islam tetapi menyampaikan hadis dan hukum agama. Menurut kajian oleh Pew Research Center, generasi muda lebih cenderung mendapatkan maklumat agama melalui di media digital berbanding sumber tradisional. Sebab apa? Mereka ni sendiri telah dilahirkan pada zaman moden kini, di mana phone tu memang ada kat tangan. Mak ayah dari kecil-kecil dah pegang phone dah. Jadi dia pun belajar, mencari hiburan, semua melalui telefon bimbit mereka. Jadi kesannya macam itulah, ketidakstabilan ilmu, penyebaran kefahaman yang salah dan menghakis autoriti institusi agama. Okey. Jadi seterusnya kita ada juga isu di mana salah tafsir hadis tanpa ilmu. Jadi hadis ni tidak boleh difahami secara literal semata-mata tanpa melihat konteksnya. Ia melibatkan aspek sebab huruf hadis, situasi sosial dan budaya dan serta maqasid syariah. Jadi, kesalahan tafsir sering berlaku apabila seseorang mengambil teks hadis secara zahir tanpa memahami konteksnya. Contohnya, hadis berkaitan jihad, wanita atau hukum tertentu sering disalah tafsir sehingga menimbulkan persepsi negatif terhadap Islam. Apa contoh dalil tentang jihad? Contohnya macam mereka anggap kalau kita menentang keburukan, maka kita akan dapat masuk syurga, dapat mati syahid dan sebagainya. Walau bagaimanapun, kita juga ada hadis yang mengatakan kita kena hormat pada pemimpin kita selagi ianya tidak melakukan kesalahan. Jadi, secara totalnya sebenarnya semua perkara itu perlu diselidiki dulu sebelum kita mengamalkannya. Jadi, terdapat juga sarjana seperti Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya Kaifa Nata'amal Ma'al Al-Sunnah Al-Nabawiyah menegaskan bahawa memahami hadis memerlukan penguasaan bahasa Arab, pengetahuan fiqh, kefahaman maqasid syariah. Jadi, dekat sini kita pentinglah untuk mengenai perkara-perkara yang salah faham hadis berlaku dalam masyarakat kita supaya kita dapat mengelakkannya daripada berlaku dalam kehidupan kita. Jadi seterusnya kita akan pergi ke slide yang seterusnya. Okey, kita nak masuk kepada kepentingan menjaga kesahihan hadis. Jadi yang pertama, memastikan ibadah diterima Allah. Hadis yang tidak sahih boleh membawa kepada kerosakan dalam aspek akidah, iaitu kepercayaan terhadap Allah, Rasul dan perkara gaib. Akidah merupakan tunjang utama dalam Islam dan sebarang kesilapan dalam sumber boleh membawa kepada kesesatan. Jadi, hadisnya yang sahih ni, dia boleh memberikan kerosakan lah pada akidah. Jadi, sebagai contoh, hadis palsu yang sering digunakan untuk menyokong ajaran sesat. Perkara itu tidak baiklah.
ada orang menggunakan hadis mereka, hadis-hadis yang direka sendiri, hadis maudhu untuk menaikkan nama, pangkat, darjat dan kepentingan mereka. Jadi di situlah wujudnya ajaran sesat. Contoh-contoh ajaran sesat yang pernah berlaku apa? Contohnya macam apa, kerajaan langit apa di Malaysia ni kan, antara yang paling famous. Lepas tu seterusnya kita ada menguatkan kepercayaan khurafat. Jadi bila ada hadis palsu, ramai orang akan percaya yang bukan-bukan. Dan seterusnya membina fahaman ekstrim. Contoh seperti kita yang telah melalui zaman bulan Ramadan. Jadi saya agak yakin yang bahawa semua orang mungkin pernah terjumpa bahawa ada hadis yang orang-orang share, ramai saya tengok. Mungkin dalam kalangan warga Indonesia yang berkongsikan maklumat yang mereka jumpa tu. Contohnya macam hari pertama bagi mereka yang salat tarawih akan mendapat ganjaran pahala seperti berpuasa 1000 hari. Ada ganjaran kedua seperti membina istana di syurga. Jadi dekat situ dia mewujudkan kefahaman ekstrim. Di mana macam mereka akan datang solat tarawih dengan apa ganjaran yang mereka mahu berdasarkan hadis tu. Sedangkan hadis tersebut palsu. Dan bukankah sebaiknya jika kita solat sahaja tarawih itu penuh kalau kita mampu. Tidak dapat 8 rakaat, mungkin boleh dapat 2 rakaat. Yang penting jangan tinggal. Itu adalah cara untuk kita mengubah diri kita ke arah yang lebih baik. Jadi, sarjana seperti Yusuf Al-Qaradawi menegaskan bahawa hadis dhaif dan maudhu' tidak boleh dijadikan asas dalam perkara akidah kerana ia memerlukan dalil yang qat'i dan sahih. Jadi, tanpa penapisan hadis, konsep tauhid boleh diselewengkan kepercayaan terhadap perkara ghaib menjadi tidak tepat. Muncul ajaran yang bercanggah dengan Al-Quran. Contohnya ajaran seperti melebihkan guru kita, tidak hormat pada ibu bapa, couple dianggap perkara yang normal dan sebagainya. Seterusnya kita masuk kepada memastikan hukum yang tepat. Jadi hukum, kita ada apa yang kita tahu kalau basic. Kita tahu ada hukum wajib, haram, sunat, harus, makruh. Jadi hadis ni dia memainkan peranan penting dalam penentuan hukum syarak seperti perkara yang wajib. Contohnya apa? Contohnya kita ada solat, zakat, puasa dan muamalat. Tanpa hadis yang sahih, hukum hakam tidak dapat difahami secara tepat kerana banyak perincian tidak terdapat secara jelas dalam Al-Quran. Jadi ianya sangat berkaitan dengan konteks pendidikan. Kerana apa? Kita tahu dalam pendidikan kita sedia maklum kita ni telah dicurahkan ilmu mengenai tentang ilmu hadis, ilmu Al-Quran dan sebagainya. Jadi, dari segi pendidikan, hukum-hukum yang dipelajari ini dapat melahirkan pelajar yang berintegriti, yang beradab, yang beramal soleh, yang seterusnya akan menjadi golongan belia pada negara kita yang akan memimpin negara kita pada masa akan datang. Jadi, kepentingannya hukum Islam ni, tanpa ianya akan menyebabkan masyarakat yang huru-hara. Nampak tak? Dia saling berkaitan. Dia ada pendidikan, dia ada masyarakat dan keagamaan. Itu masyarakat huru-hara. Contohnya apa benda? Bila tak adanya hukum hakam ni, contoh mencuri, tiba-tiba ada orang cakap hukumnya halal. Maka, ramailah orang yang akan berbuat jahat pada zaman itu. Seperti itulah nampaknya. Jadi, dalam disiplin usul fiqh, hadis digunakan sebagai dalil utama selepas Al-Quran. Oleh itu, kesahihan hadis sangat penting bagi memastikan hukum yang dikeluarkan adalah tepat. Amalan ibadah dilakukan dengan betul. Fatwa tidak bercanggah dengan syariat. Dan seterusnya, contoh fatwa ni mungkin dia akan saling berlainan sebab masing-masing negeri ada fatwa masing-masing. Walau bagaimanapun yang paling penting tidak bercanggah dengan syariat. Contoh apa fatwa yang kita tahu? Contohnya macam ada sesetengah tu yang tidak melakukan solat doa kunut waktu solat subuh, dan seperti kita ada yang melakukannya. Bila kita difikirkan balik, sebenarnya perkara tersebut menjadi isu dalam masyarakat yang menyebabkan pergaduhan. Mungkin ada golongan-golongan yang mengatakan bahawa kewujudan fatwa ini akan menyebabkan masyarakat saling bergaduh. Sebab apa? Sebab ada banyak pendapat dan mereka saling mengutuk bahawa mereka ni Syiah, bid'ah dan sebagainya. Padahal Islam ni adalah luas. Masing-masingnya ada jalan masing-masing dan seterusnya menuju ke arah syurga yang kita nak. Jadi, bila kita fikir balik macam doa kunut, mungkin hukumnya tidak wajib dan Nabi Muhammad tidak buat. Cuma, apakah salahnya jika kita menambahkan amalan yang baik selagi tidak bercanggah dengan Islam? Seperti itu, seperti amalan berzikir. Mungkin ianya dapat mendekatkan diri kita dengan Allah
masing-masing ada cara-cara mereka untuk mendekatkan diri dengan Allah. Jadi kita kena hormat pandangan sesama Islam. Dan seterusnya, um, kita masuk kepada yang contoh perbezaan antara hadis sahih dan dhaif. Kan? Contohnya menyebabkan perubahan hukum halal dan haram. Contohnya makanan apa? Contohnya macam rokok kan. Rokok apa? Ada orang kata makruh, ada orang kata haram. Contohnya apa lagi? Kesilapan dalam ibadah dan seterusnya kekeliruan dalam masyarakat. Tokoh seperti Al-Syafi'i menegaskan bahawa sunnah yang sahih adalah hujah dalam penempatan hukum. Okey, sekarang kepentingan menjaga kesahihan hadis. Iaitu yang pertama, menjamin ketulinan ajaran Islam. Menjaga kesahihan hadis adalah asas utama dalam memastikan ajaran Islam kekal dalam bentuknya yang asli dan tidak tercemar. Jadi, hadis merupakan apa? Sumber kedua selepas Al-Quran, betul? Untuk pembentukan syariat. Justru sebarang penyelewengan dalam hadis akan memberi kesan langsung kepada kefahaman agama. Jadi ulama hadis telah membangunkan disiplin ilmu mustalah hadis bagi menapis riwayat yang sahih daripada yang palsu. Tokoh seperti Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari dan Muslim Ibn Al-Hajjaj telah menghabiskan hayat mereka mengumpul dan menilai hadis secara ketat, menghasilkan karya seperti Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim yang menjadi rujukan utama umat Islam pada zaman kini. Jadi, jika kesahihan hadis tidak dijaga, ajaran Islam ini berisiko iaitu dia akan bercampur dengan unsur bid'ah dan seterusnya diselewengkan oleh kepentingan tertentu dan seterusnya kehilangan keaslian sumbernya. Dekat situlah betapa pentingnya tentang kita punya agama ni. Sebab apa? Sebab kita kena memastikan yang ajaran Islam kita ni terjaga. Sebab apa yang kita tahu, tengok macam kalau acak agama Kristian, mereka akan ada berlaku pengolahan pada kitab mereka dan seperti macam mereka ni macam tak tetap pada pendirian mereka. Bila ada kesalahan, mereka betulkan semula kitab mereka dan sebagainya. Jadi seterusnya, mengelakkan penyebaran hadis palsu. Jadi seperti tadi, dalil yang telah saya gunakan tadi iaitu siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah mereka menempatkan namanya di dalam neraka, iaitu riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi dekat sini kita nak mention sebenarnya lebih kepada menjaga autoriti Nabi Muhammad SAW. Ini kepentingan dia kenapa kena jaga hadis. Jadi, menjaga kesahihan hadis ni juga bermaksud menjaga kedudukan dan autoriti Nabi Muhammad sebagai pembawa wahyu dan penjelas kepada Al-Quran. Hadis palsu yang disandarkan kepada Nabi bukan sahaja satu kesalahan ilmiah, malah merupakan dosa besar. Dalam hadis sahih, baginda bersabda, ini ayat dia, dan seterusnya, penyebaran hadis tanpa semakan ni boleh merosakkan imej Nabi. Kita tidak boleh merosakkan imej Nabi kita kerana kita semua cinta pada Nabi kita. Sebagaimana Allah cintakan Nabi dia, yang Allah telah utuskan Nabi kepada kita semua untuk memimpin kita, pengorbanan dia sepanjang hidup dia hanya untuk Islam. Seterusnya mengaitkan baginda dengan perkara yang tidak benar. Jadi apabila kita tidak menjaga hadis ini, bila perkara-perkara yang buruk dilakukan dan tidak diselidiki dengan elok, orang-orang ramai akan melakukan perkara tersebut. Walau bagaimanapun, perkara tersebut tidak disuruh oleh Allah, tidak disuruh oleh Nabi Muhammad, tapi kita yang ikut sendiri. Jadi bila perkara itu memberi akibat kepada kita, maka mulalah orang akan menyalahkan siapa yang kata begini, siapa yang kata begini. Mereka akan salahkan Nabi, padahal Nabi Muhammad tidak berkata pun yang sedemikian. Dan seterusnya, melemahkan kepercayaan terhadap sunnah. Jadi, menurut Jonathan A.C. Brown, autoriti Nabi dalam tradisi Islam sangat bergantung kepada keutuhan sistem periwayatan hadis. Jika sistem ini diabaikan, maka asas kepercayaan terhadap sunnah ini akan terjejas. Okey, jadi kita akan masuk serba sedikit tentang kesannya yang berlaku jika hadis tidak sahih ni digunakan. Pertama, amalan menjadi tidak sah atau bid'ah. Tokoh seperti Asy-Syafi'i menegaskan bahawa sunnah yang sahih sahaja boleh dijadikan hujah dalam ibadah. Jika hadis palsu ni dia dijadikan sandaran, contohnya amalan dia boleh menjadi bid'ah dan tidak diterima serta melakukan tokok tambah dalam agama di mana perkara tersebut sia-sia. Jadi, bila dia sia-sia,
tak ada function untuk dia buat benda tu. Jadi dekat sini pentinglah untuk kita kenal pasti tentang hadis. Seterusnya kita masuk juga kepada merosakkan imej Islam sendiri, iaitu penggunaan hadis palsu ni boleh memberi gambaran negatif terhadap Islam, khususnya apabila kandungan hadis tersebut tidak selari dengan nilai sebenar agama. Sebab seperti yang kita tahu, agama Islam ni kalau kat luar negara orang akan macam berdebat lah sama mereka, agama Islam dengan agama Kristian. Sangat jaranglah untuk seseorang itu kalah dalam pendebatan. Sebab apa? Agama ni betul. Agama Islam ni sangat betul. Walau bagaimanapun tindakan masyarakat, orang Islam itu yang bermasalah. Islam sempurna, tetapi umat Islam tidak semua yang sempurna. Masing-masing saling memperbaiki diri. Kerana itulah sifat manusia kan. Jadi, hadis palsu ni akan menggambarkan Islam ni sebagai ekstrim. Contohnya seperti macam tadilah saya cakap, antaranya mungkin ada hadis yang menghormati guru melebihi daripada ibu bapa dia dan sebagainya. Contohnya riwayat yang merendahkan golongan tertentu tanpa asas. Contohnya ada hadis yang orang palsu yang mengatakan orang gelap tu ketika dia resis, macam tu. Dan seterusnya kenyataan yang bercanggah dengan prinsip keadilan seperti hukum nafkah, hukum perpaduan. Seperti apa yang kita tahu, adil ni apa? Adil ni bukan tak sama, tetapi adil ni adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Contoh macam seseorang yang bekerja bersungguh-sungguh, bekerja setiap hari, dan seorang lagi yang bekerja ala kadar. Jadi kalau kita kata sama, orang tersebut akan dapat 50-50, tidak sepadan dengan pekerjaannya. Tapi meletakkan sesuatu pada tempatnya, iaitu seperti itulah. Orang yang bekerja keras dapat lebih, dan orang yang bekerja sedikit dapatlah sedikit. Okey, seterusnya kita juga akan masuk kepada kesan yang seterusnya, iaitu akidah boleh terpesong. Sarjana seperti Yusuf Al-Qaradawi menegaskan bahawa perkara akidah mesti dibina atas dalil yang sahih dan qat'i, bukan hadis dhaif, apatah lagi maudhu'. Jika tidak dikawal, ia boleh melahirkan fahaman yang sesat, kepercayaan yang bercanggah dengan Al-Quran, dan seterusnya kecenderungan kepada amalan khurafat. Jadi hadis yang tidak sahih ini boleh memberi kesan serius terhadap akidah umat Islam kerana ia melibatkan kepercayaan terhadap Allah, Rasul dan perkara gaib. Jadi perkara yang berlebihan akan mewujudkan sesuatu yang tidak baik. Contohnya macam orang yang menyembah matahari, orang yang menyembah patung dan sebagainya. Dan seterusnya hadis palsu ni dia mengandungi unsur yang bercanggah lah. Sebab hadis palsu, hadis maudhu' ni dia direka, bukannya daripada Rasulullah. Tak ada kaitan apa-apa langsung. Dekat situ dia pun mengambil kesempatan di atas pelbagai perkara. Dan seterusnya perkara tersebut akan menyebabkan masyarakat menjadi keliru apabila hadis tidak sahih tersebar luas. Masyarakat awam sukar membezakan antara yang benar dan palsu. Ini menjadi lebih kritikal dalam era kita sekarang, teknologi penyebaran maklumat seperti yang telah saya bincangkan tadi, yang di mana tidak ada tapisan ilmiah. Jadi menurut Jonathan, jadi penyebaran tanpa autoriti ini akan menyebabkan kekeliruan epistemologi dalam kalangan umat Islam, iaitu ketidakjelasan sumber ilmu. Sebab ilmu ni banyak, tetapi di sebalik ilmu itu ada yang sesat juga, di mana kita sendiri yang bekerja untuk tapis, kita masing-masing mengharapkan AI untuk pembuatan assignment dan sebagainya. Walau bagaimanapun, tidak boleh memberikan 100% kepada kepercayaan kepada AI seperti ChatGPT, kerana mereka juga adalah alat yang dicipta oleh manusia sendiri dan memiliki kekurangan. Masyarakat akan hilang kepercayaan terhadap sumber agama. Contoh macam bila dia dah belajar, tiba-tiba palsu lah ni, palsu lah ni, dia rasa give up, dah tak nak mendekatkan diri kepada Allah. Itu antara contoh yang pertama. Kedua pula, timbul perbalahan kerana perbezaan kefahaman. Contoh yang macam zaman waktu kita ada qiraat kan, qiraat yang berbeza waktu zaman sahabat Nabi, di mana berlaku pergaduhan, saya mengutuk ini sesat, tu sesat. Jadi inilah antara contohnya. Itu waktu itu baru hanya daripada segi bacaan. Ini apatah lagi kefahaman dan hadis yang berbeza, amalan, fake dan sebagainya. Dan seterusnya, ianya akan menyebabkan kita sukar membezakan antara sunnah dan rekaan. Dan seterusnya, kekeliruan ini akan menyebabkan masyarakat menjadi mudah mandi, huru-hara dan saling tidak mempercayai terhadap agama Islam. Oleh itu, masing-masing perlu memainkan peranan bagi mengelakkan perkara ini daripada berlaku.
Okey, kat sini kita masuk sikit iaitu peranan ulama' dalam menjaga hadis. Jadi ulama' ni kena mainkan peranan yang penting lah. Sebab ulama' kan pendidik seperti guru. Jadi ulama' ni kena memainkan peranan penting dalam menilai sanad, iaitu rantaian perawi yang meriwayatkan sesuatu hadis daripada Nabi Muhammad. Jadi penilaian ini memastikan setiap perawi benar-benar bertemu, iaitu ittisal al-sanad dan tidak terputus. Contoh an sampailah Nabi Muhammad, tidak ada hilang satu pun. Seterusnya, mengkaji kredibiliti perawi, iaitu kita kena kaji. Ulama' ni kena bantu kita semua kaji latar belakang setiap perawi melalui ilmu al-jarh wa al-ta'dil, iaitu terhadap keadilan dan ketepatan perawi. Dan seterusnya, mereka juga boleh mengumpulkan hadis dan menyusun hadis dalam bentuk kitab yang sistematik supaya dapat menjadi rujukan umat Islam. Serta mereka juga telah melakukan pembezaan hadis, contoh macam hadis yang sahih, hasan, dhaif, maudhu', marfu' semua. Jadi kat situlah di mana usaha mereka untuk membantu daripada hadis ini terus dipelopori oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Kita masuk pula kepada cadangan pendekatan pendidikan. Jadi, bila cakap tentang pendidikan, mesti kita dalam otak kita dah fikir dah guru, ulama, ustaz, ustazah, mak ayah pun boleh jadi pendidik. Jadi, dekat sini, peranan guru dan ulama sangat penting dalam membimbing masyarakat memahami hadis secara betul. Mereka mempunyai kepakaran dalam pengajian Islam dan mampu menjelaskan konteks serta maksud hadis dengan tepat. Jadi bimbingan ini merangkumi iaitu pertama penjelasan konteks hadis, kedua pembetulan salah faham dan ketiga rujukan kepada sumber sahih. Jadi salah faham tu seperti apalah, kita ingin mengetahui satu benda. Semua manusia ada keinginan untuk mengetahui perkara tersebut. Jadi dekat situ ulama dan guru ni akan betulkan apa yang mereka faham supaya kefahaman mereka lebih baik. Jadi tokoh seperti Al-Nawawi menjadi contoh ulama yang menguraikan hadis secara sistematik dalam karya mereka. Jadi kepentingannya ianya dapat memastikan kefahaman yang tepat, mengelakkan tafsiran sendiri tanpa ilmu dan mengukuhkan autoriti ilmu agama. Jadi seterusnya kita masuk kepada pembelajaran berasaskan kes. Jadi macam kita tahu, kita ada sekolah. Sekolah di mana ustaz yang akan mengajar kita dalam ilmu agama. Jadi dekat sini lebih berkesan jika kita melakukan pembelajaran berasaskan kes di dalam sekolah, di mana-mana sahajalah. Pembelajaran boleh berlaku di mana-mana sahaja. Jadi, pendekatan ini melibatkan analisis kes sebenar berkaitan penyebaran hadis palsu atau salah tafsir dalam masyarakat. Jadi, pelajar ni dapat didedahkan kepada situasi yang sebenar untuk dianalisis dan dibincangkan. Mungkin mereka boleh menyatakan pendapat mereka, oh betul lah hari tu mak saya cakap macam tu, ayah saya cakap macam tu dan sebagainya. Jadi contohnya, hadis viral di media sosial. Hadis yang selalu viral ni selalu waktu bulan Ramadan. Mereka menggunakan pelbagai hadis masing-masing mengajar kebaikan, walau bagaimanapun ada yang mengambil kesempatan untuk menyesatkan orang lain. Dan seterusnya, amalan masyarakat yang tiada dalil. Contohnya apa? Amalan masyarakat yang tiada dalil. Contohnya macam ada banyak. Kita boleh cari ni. Seterusnya, isu salah tafsir hadis tertentu. Dan seterusnya, melalui pendekatan ini, pelajar dapat mengaplikasikan ilmu dalam situasi sebenar. Dan seterusnya, meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi, iaitu aras kebat. Dan seterusnya, memahami kesan sebenar kesilapan hadis. Kerana apa yang kita tahu, murid-muridnya dia akan menggunakan segala deria yang mereka ada. Pendengaran, mata, penglihatan, mulut dan sebagainya. Jadi, perkara itu apa yang dihadapi oleh mereka, mereka akan dapat lebih memahami dan seterusnya membentuk pelajar yang baik dan berintegriti serta berautoriti dalam hadis. Jadi, pembelajaran lebih bermakna, meningkatkan kemahiran analisis dan seterusnya menghubungkan teori dengan realiti. Okey, seterusnya kita masuk kepada cadangan pendekatan pendidikan yang seterusnya. Iaitu pertama sekali, di sebalik teknologi ni takkan kita tak nak sebut mengenai penggunaan teknologi aplikasi hadis. Jadi, teknologi dapat dimanfaatkan untuk menyemak kesahihan hadis dengan cepat dan tepat. Terdapat pelbagai aplikasi dan platform digital seperti Maktabah Syamilah, Semak Hadis Jakim dan sebagainya, dan mufti-mufti. Jadi aplikasi ini menyediakan pangkalan data hadis, status kesahihan hadis dan rujukan kitab muktabar. Jadi seperti yang kita tahu, aplikasi-aplikasi ini telah dipelopori dan dijaga oleh orang-orang yang bertanggungjawab di atasnya. Jadi perkara ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mendapatkan rujukan. Jadi mereka bolehkan gunalah aplikasi ini.
bagi mendekatkan mereka dengan hadis untuk mempelajarinya lebih lagi. Jadi, kesannya ianya akan memudahkan semakan hadis, mengurangkan kebergantungan kepada sumber tidak sahih seperti kita lihat tadi di TikTok dan sebagainya, dan seterusnya selari dengan perkembangan era digital. Jadi, mereka yang mempelajari ilmu hadis daripada TikTok dan sebagainya, mereka dapat buka teknologi yang mereka ada seperti phone dan sebagainya untuk terus cek sama ada perkara yang dikongsikan adalah betul atau tidak. Jadi dekat situ dia akan melakukan pembelajaran yang secara interaktif. Dia akan terus dapat semak apa yang mereka cuba nak belajar supaya dapat mengelakkan daripada mereka menyebarkan maklumat palsu itu. Macam orang dulu pun tak ada. App macam ni pun tak ada. Itu yang menyebabkan hadis palsu banyak tersebar waktu tu. Jadi kita sebagai generasi zaman kini kita kena ambil kelebihan yang kita ada. Dan seterusnya, ada juga pendidikan literasi hadis, iaitu pendidikan literasi hadis perlu diterapkan bagi meningkatkan kefahaman masyarakat terhadap asas ilmu hadis seperti sanad, matan dan klasifikasi hadis. Pendedahan kepada ilmu mustalah hadis membantu pelajar memahami perbezaan antara hadis sahih, hasan dan dhaif. Melalui pendidikan ini, pelajar dapat menilai kesahihan hadis secara asas, mengelakkan penyebaran hadis palsu, membina pemikiran kritis dalam agama. Jadi kepentingannya mereka dapat meningkatkan kesedaran ilmiah, mengurangkan salah faham hadis dan melahirkan masyarakat yang celik hadis. Okey, sekarang kita dah di akhir pembincangan kita pada hari ini. Jadi kesimpulannya, hadis ni merupakan sumber yang penting dalam Islam yang perlu difahami dan diamalkan dengan betul. Namun masih wujud salah faham dalam masyarakat akibat kurangnya ilmu, sikap tidak menyemak sumber serta pengaruh media sosial yang menyebarkan hadis tanpa tapisan. Oleh itu, menjaga kesahihan hadis adalah sangat penting bagi memastikan ajaran Islam kekal tulen. Usaha ulama seperti Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim membuktikan bahawa penelitian terhadap hadis yang sangat penting dengan teliti dan berasaskan ilmu. Jadi kenapa betapa pentingnya perkara ini? Sebab kita ada dalil um, dari riwayat Malik, iaitu taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima, kita wallahi nutai wasunnati wasunnati, dan maksudnya aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selagi berpegang kepada keduanya, iaitu kitab Allah dan sunnahku. Riwayat Malik. Jadi setiap individu ni perlu bertanggungjawab untuk menyemak sebelum menyebar demi memastikan kesucian ajaran Islam dan mengikuti Nabi Muhammad SAW dengan tepat. Jadi saya punya pembincangan pada hari ini dengan satu lagi ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'i fatabayyanu. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidikilah tabayyun terlebih dahulu. Surah Al-Hujurat ayat 6. Jadi kita pada zaman kini ramai orang musuh-musuh umat Islam pada zaman kini yang cuba merosakkan kita sedikit demi sedikit, seperti ajaran barat, kan? Contohnya macam berkonsert, pesta, K-pop, game dan sebagainya. Jadi kita kena berhati-hati dan saling menjaga sesama kita. Jadi di situ kita sebagai umat Islam, kita perlu memainkan peranan yang penting dan menjalankan amar ma'ruf nahi munkar kepada negara kita ni, saling membantu sesama kita. Dekat sini ada beberapa rujukan hasil dapatan daripada apa yang telah saya bentangkan pada hari ini. Sekian, terima kasih di atas perhatian dan penglibatan anda semasa pembincangan ini. Saya berharap gambaran keseluruhan ini telah memberkayakan pemahaman kita semua tentang perjalanan sejarah yang mendalam ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.